Baiklah, dalam video kali ini kita nak share cara untuk ukur saiz jari anda. Mula kita perlukan selembar kertas macam ni, potong pendek dan panjang macam ni. Perlukan pensel untuk tanda dan juga pembaris untuk ukur dia punya panjang. Dan satu lagi ialah kalkulator untuk kira-kira. Okey, ambil kertas and then balutkan dekat bahagian sini. Okey, gunakan jari yang dominan akan dapat dekat sini and then ambil pensel dan tanda. Okey, bila dah tanda, kita dah dapat bacaan kat sini. Letakkan dekat pembaris. So dia akan dapat 6.7 cm. Saya dah ukurkan 6.7 cm. Convert kepada unit milimeter akan dapat 67 milimeter. Masukkan dekat kalkulator 67 bahagikan dengan 3.142 akan dapat 21. So saiz jari saya ialah 21. Cuba korang komen saiz korang berapa.